Assalamualaikum anak-anak Pak Long, sahabat-sahabat Pak Long semua. Hari ni Pak Long nak berkisah sedikit tentang perubatan secara tradisional ya. Banyak Pak Long didatangi oleh rakan-rakan, sahabat-sahabat, anak-anak yang menghadapi masalah, terutama sekali masalah berkaitan dengan sihir. Hari ni Pak Long nak cerita sikit tentang permasalahan yang biasanya berlaku sekarang ni dan sangat mudah berlaku, no? Kalau hampa nak tahu, itulah sihir pemisah. Di mana sihir pemisah ni biasanya digunakan untuk memisahkan ikatan pasangan suami isteri, orang yang kamu sayang dan macam-macam ya. Jadi kebanyakan sihir pemisah ni dia boleh menyebabkan pasangan kamu tiba-tiba berubah, melupakan kamu, tidak bertanggungjawab apa semua. Itu dikatakan sebagai sihir pemisah. Tapi kadang-kadang ada yang datang dengan Pak Long juga, bukan pasal sihir, tapi pasal pasangan dia sendiri kan. Dia dah tak suka pasangan dia, tak ada kitakan sihir. Dia tak mau pasangan dia tu, lain cara dia. Jadi sekarang ni Pak Long nak cerita sikit dengan kaedah tradisional kita, di mana sebenarnya kamu tak perlulah dalam keadaan terdesak tu, tak perlulah kamu nak pergi jumpa dengan pawang, bomoh lah, apa semua yang boleh menyebabkan kepada syirik. Dan kamu perlu percaya satu, semua ni kesembuhan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan hanyalah sebagai satu daripada perantaraan kita untuk kita buat tu. Macam contohlah kamu sakit, kamu sakit kepala, kamu makan Panadol. Panadol tu bukannya lah menyembuhkan, yang menyembuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi usaha kita tu, bila kita makan ubat tu, dia lega. Jadi yang Pak Long nak cerita ni, macam mana kalau kamu kena sihir pemisah ni. Jadi sihir pemisah ni kebanyakannya dilakukan oleh orang-orang yang mengamalkan sihir-sihir yang hebat jugalah. Jadi cara nak menghilangkan sihir pemisah ni memang agak sukar. Tetapi Pak Long nak ijazahkan kepada kamu semua satu cara di mana yang telah diamalkan oleh orang-orang dahulu kala dengan menggunakan cara yang mudah, iaitu dengan menggunakan lidi kelapa saja. Kamu tahu tak lidi kelapa? Pokok kelapa, pokok nyok tu, lidi nyok tu, kamu ambil, kalau dapat tu kamu pergi ambil lah yang di pohon dia lah. Janganlah kamu ambil yang lidi mak pak kamu buat sapu sampah yang dah kena tek kucing tu. Okey, kamu pergi ambil lidi yang baru tu, kamu ambil dan jumlah dia cukup, semua dalam ganjil. Kalau kamu nak pakai satu lidi pun boleh, kamu nak pakai 3 lidi boleh, nak pakai 5 boleh, nak pakai 7 boleh, nak pakai 9 boleh. Jangan ambil yang genap, okey? Jadi kamu pakailah ikut keperluan kamu. Tetapi setiap lidi tu kamu kena, kalau kamu pakai satu lidi, maksudnya amalan yang kamu perlu lakukan, kamu perlu membaca 3 khul bagi setiap lidi tu. Lagi banyak lidi tu lagi afdal, okey? Kalau kamu pakai 7 lidi, maksud dia setiap batang daripada 7 lidi tu, satu batang tu kamu baca 3 khul, nombor 2 yang kedua pun 3 khul, dan seterusnya sampailah ke lidi yang ke-7 tu 3 khul juga. Dan kamu sudahi dengan Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Lepas tu kamu berdoa kepada Allah SWT. Dengan mudah saja kamu katakan segala sihir, segala perkara yang tidak elok ada di dalam pasangan badan kamu tu, keluarlah dan tawarlah segala ilmu yang mereka lakukan pada itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa ikut suka kamulah, tak ada masalah. Lepas tu tanpa disedar, okey, tanpa sedar kamu pukul ambil lidi tu, kamu pukul di tengah belakang dia. Janganlah kamu pukul dengan lidi banyak tu, mati boleh dia kan. Ambil sebatang 2 batang tu kamu pukul. Cara pukul tu kamu janganlah hentam dia sampai dia sakit sangat kan. Kamu pukul dengan rasa, biar dia kena dekat rasa kat kulit dia, cukuplah. Kalau katakan ada sihir pemisah, ada perbuatan yang tidak bagus, insya-Allah dengan sekali kamu pukul itulah, okey, dia akan pulih dan dia akan kembali ke keadaan asal dia secara pelan-pelan. Bukan tiba-tiba tu dia terkejut, dia jadi elok terus. Jadi dia akan cara pelan-pelan, dia akan pulih balik. Jadi Pak Long ijazahkan ilmu ni untuk kegunaan kita di masa yang kita, orang katakan kita kadang-kadang tu kita tak ada tempat kita nak mengadu dah. Jadi
Kalau amalan ni Pak Long pun benar, kalau kamu kongsikan dengan siapa-siapa saja untuk kebaikan bersama. Tetapi ingat pesan Pak Long, jangan percaya lidi itu menyembuhkan segala sihir itu. Sebenarnya yang menyembuhkan sihir kamu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat yang tu, jangan sampai kita syirik. Kita cuma lakukan amalan ini hanya sekadar kita nak melegakan, okey, sebagai perantaraan. Itu saja perkongsian pada Pak Long. Jangan lupa follow dan like Pak Long, dan insya-Allah Pak Long akan perturunkan lagi banyak ilmu-ilmu yang boleh kamu manfaatkan di masa hadapan. Assalamualaikum, salam.